Iran adalah satu-satunya negara yang dengan kuat dan lantang menyokong Palestin dan menentang penindasan Israel terhadap Palestin. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat pagi dari Bandar Toronto, Kanada. Semalam dunia dikejutkan dengan serangan Israel terhadap Iran. Saya ada terima beberapa mesej dari kawan-kawan TikTok bertanya khabar. Alhamdulillah saya tak berada di Iran dan keluarga mertua pula memang mereka berada di Iran, tetapi Alhamdulillah selamat. Semalam lebih kurang pukul 8 malam waktu Kanada, kita orang terima berita pertama tentang serangan Israel ni. Waktu tu mertua sedang tidur dan diorang terbangun lebih kurang pukul 3 pagi, dengar bunyi letupan dan juga suara orang menjerit. So itulah perkara yang selama 16 tahun saya bersama dengan suami saya. Ini adalah perkara yang kita selalu fikirkan, perkara yang jadi nightmare bagi kita orang, dan tak sangka benda itu benar-benar berlaku. Sekarang ni serangan masih berterusan. Dia orang start dari targeting official orang-orang teratas kerajaan, military especially, rumah-rumah. Dia bukan sahaja target kepada military base dan juga tempat pembuatan nuklear, something like that, tapi juga diorang target bangunan-bangunan awam, rumah-rumah awam. So ada bangunan yang runtuh, ada yang dah teruk, agak teruk jugalah keadaannya. Memang saya tak pernah terjangka akan lihat keadaan tu di Iran. Sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat merisaukan. Keluarga mertua masih berada di Tehran. Kami dah suruh mereka pergi ke rumah lagi satu di kawasan utara Iran, tetapi sekarang keadaan sangat sesak. Semua orang nak pergi ke kawasan lain keluar daripada Iran, dan juga petrol station semua penuh. Jadi mereka sedang menunggu waktu untuk keluar dari Tehran, sebab ancaman dari Israel masih ada. Sebab dia kata benda ni akan berlaku berhari-hari, dan macam korang mungkin dah tengok apa yang Trump announce, macam mana dia kata dia dah warn Iran untuk tak buat enrichment uranium. Tapi ya, mungkin korang ada yang tahu pasal deal yang diorang nak buat ni. Supposedly hari ni atau esok diorang akan ada discussion lagi, tapi disebabkan yalah, saya pun tak berapa faham pasal ni, geopolitik ni semua. Tapi itu adalah alasan mengapa Israel attack Iran, sebab dia kata Iran tengah buat senjata nuklear, whereas dia sendiri pun ada, US sendiri pun ada. Semua orang pun tahu tentang tu, siapa yang jahat dekat sini. Selain daripada tu, saya ada juga beberapa kawan yang sekarang berada di Iran. Ada yang sedang melawat keluarga mertua di Iran, ada yang duduk dekat Iran. Mereka selamat, tapi itulah, sekarang airport dah ditutup, tak boleh keluar dari Iran. Saya tak pasti apa yang akan berlaku selepas ini. So saya harap you all doakan, macam mana kita doakan semua orang yang tertindas, negara-negara yang tertindas dekat dunia ni diselamatkan ataupun diprotect. Iran adalah satu-satunya negara yang dengan kuat dan lantang menyokong Palestin dan menentang penindasan Israel terhadap Palestin. Negara-negara lain saya tak nampak apa yang diorang buat seperti apa yang telah Iran buat untuk Palestin. Even semalam semasa serangan, saya dapat berita yang Turki telah membantu Israel untuk intercept missiles daripada Iran. So hopefully dengan perkongsian saya ni dapat memberi kesedaran terhadap semua orang tentang apa yang berlaku, sedikit sebanyak konflik antara negara-negara ni. Dan sentiasa kita doakan untuk kesejahteraan semua manusia di dunia ni, especially pada mereka yang sedang ditindas. Dan satu lagi saya nak beritahu bahawa sekiranya benar-benar perang berlaku antara dua negara ni dan mereka dapat attack senjata nuklear Iran, kesannya bukan sahaja kepada negara Iran tetapi juga kepada banyak negara. You all fahamlah kan macam mana bahayanya nuklear itu. So hopefully benda tak akan berlaku sampai ke tahap itu. Dan peace for all. Bye.